Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Zack Channel. Guys, hari ni aku nak recommend korang satu filem yang baru keluar di Netflix, berjudul Havoc. Okay, Havoc ni adalah sebuah filem cop action drama yang mengisahkan tentang ada seorang polis detektif ni, lakonan Tom Hardy. Dia ni korup. Dia dah bertahun-tahun dia korup apa semua. So dia nak berubah dan dia nak redeem balik kesalahan dia lah. So in order to redeem himself, dia kena menyelamatkan ada seorang ni. Okay, so dalam dia nak menyelamatkan seorang ni, dia terpaksa berdepan dengan pelbagai halangan, termasuklah berdepan dengan Chinese Triad ataupun kumpulan gangster Chinese lah. So macam mana pengakhirannya, korang kena check it out. Dari segi jalan cerita dia, bagi aku penceritaan dia ataupun plot cerita ni, jalan cerita dia adalah sangat tipikal. So mengisahkan tentang polis yang nak bertukar menjadi baik dan sebagainya lah. So dari segi jalan cerita, there's nothing new, nothing fresh. Cumanya bagi aku the best thing about this movie adalah Tom Hardy sendirilah. Tom Hardy, bagi siapa yang minat Tom Hardy, korang akan suka filem ni. Dari segi selain Tom Hardy, filem ni pun ada Forest Whitaker. Tapi dia punya role dalam filem ni tak besar lah. Dia lebih kepada watak sokongan saja. Right? So dari segi action, filem ni memang banyak. Cuma aku kena warn you guys, action dia sangat-sangatlah gore, sangat-sangatlah ganas. Sebab dia berdepan dengan Chinese Triad kan. Chinese ni dia banyak pakai pisau kan. So banyak potong-potong sana sini, darah bertaburan dan sebagainya lah. So dari segi rating overall, aku rasa filem ni biasa-biasa saja. Kalau korang just nak tengok apa ni, filem-filem action biasa, aku recommend korang tengok filem ni. Rating tadi aku boleh bagi rating filem ni 6/10. Okay guys, itu saja untuk hari ni. Sehingga kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.